Antara benda yang didedahkan apa dia? Ketua Bahagian Wangsa Maju. Ini bukan saya tipu. Ini saudara boleh tengok dah tersebar. Ketua Bahagian Wangsa Maju. Ketua bahagian pula, dia panggil apa? Cabang. Ketua Cabang Wangsa Maju. Dia rakam video, dia berbual dengan orang. Ada orang curi rakam video. Dia kata, sebenarnya duit memanglah dalam senarai parti tu, duit mesyuarat agung kan, kita kena bentang keuangan, sebenarnya memang tak banyak. Tapi berjuta masuk, Anwar bagi duit. Tapi Anwar tak bagi masuk bank. Sebab apa? Duit tu dibagi oleh Winston Tan. Disebut Winston Tan. Dan duit ini adalah duit haram, black money. Dan kerana itu, kita tak boleh masuk bank dan kita tak boleh istihar. Ini sedang berlaku. Itu sebab Anwar Ibrahim ni, puaka ni saudara. Setiap yang dia cakap, itu yang dia buat. Jadi siapa menterangah duit token judi? Mereka yang sedang merompak, mereka sedang melanun. Tengah-tengah pemilihan, berlawan pula Nik Nazmi lawan dengan siapa pelawak ni? Ablin Syauqi, ketua bahagian. Menteri kalah dengan pelawak, saudara. Kalau aku berhenti jadi ahli politik, kan kalah dengan pelawak.